Tinggal kat mana? Sungai Petani Kedah. No problem. Awak pula? Pagar Serai, Perak. Tak ada masalah. Awak? Of course Newcastle. Tak. Kota baru, Kelantan. Tak ada isu. Awak? Tanah Besar lah seberang Perai, Pening. Itu kenapa? Awak hang tanya kami. Sebab nak bagi tahu, walau di mana awak tinggal dan berada, tetap boleh dengar dan ikuti kandungan bernama radio. Oh, hatinya. Macam mana tu? Sekarang kan zaman digital dan media sosial. Jadi walau frekuensi kami tak ada kat tempat tinggal awak, ikutilah kami di MyTV saluran 711, Facebook, X, Trax, Instagram, TikTok pun ada. Lagi? Di aplikasi bernama dan podcast bernama radio. Pasal apa bernama radio boleh duk dengar kat semua platform? Sebab boleh, dik. Bernama radio untuk anda. Klinik Cukai ini dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Cukai anda, masa depan kita. Alright, selamat kembali dan pagi-pagi ni biasanya kita akan penuh di klinik tetapi kita nak cari ilmu di klinik cukai. Ya, betul. Tapi kalau pada klinik pun bila rasa tak sihat je lah kan. Tapi ini tak kisahlah sihat ke tak sihat ke. Klinik cukai ni perlu kita kongsikan juga supaya kita memberi kefahaman kepada para pendengar di Bernama Radio. Dan pagi ni seperti yang kita kabarkan tadi, Arif, kita nak kongsikan tentang tajuk untuk klinik cukai hari ini berkaitan tentang duty stamp. Kenapa dokumen anda perlu distamkan? Menarik. Jadi kita akan bersama dengan Puan Nur Habibah binti Hamidun, Pengarah Bahagian Konsultasi Operasi dan Audit Jabatan Operasi STEM dan CKHT, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arif dan Hazwan. Dah sarapan? Dan semua pendengar-pendengar Bernama Radio pada pagi ni. Alhamdulillah. Puan dah sarapan? Alhamdulillah, saya dah sarapan dah di kafe bernama. Kita bagi bonus. Okey, baik. Sebagai permulaan Puan, apa pun terima kasih kerana hadir dan juga meluangkan masa bersama kami. Dan sebagai permulaan, mungkin secara ringkaslah Puan, apa sebenarnya duty stamp dan mengapa ia penting untuk kita faham? Okey, apa itu duty stamp? Kenapa tuan-tuan kena faham? Okey, sebenarnya ramai yang menganggap duty stamp ni perkara kecil je, ya. Macam sekadar formality bila nak tanda tangan perjanjian. Tapi sebenarnya ia ada kesan yang besar, terutama dari segi undang-undang dan kewangan. Sebab tu proses penyetiman dokumen ni penting. Kalau terlepas pandang, ia boleh beri kesan yang jangka panjang dan lebih-lebih lagi yang melibatkan urusan rasmi. So, secara ringkasnya, duty stamp ni adalah cukai langsung yang dikenakan atas surat cara, iaitu dokumen bertulis yang mempunyai kesan undang-undang komersial atau kewangan. Contoh perjanjian seperti perjanjian pindah milik harta tanah, perjanjian jual beli saham, sewa pajakan, security dan sebagainya. Itu antara kata saya ringkas lah kan, duty stamp tu kan. Cuma mungkin ada juga pendengar-pendengar yang nak tahu lah kan tentang dokumen-dokumen apakah yang kebiasaannya dikenakan duty stamp. Mungkin ada beberapa jenis dokumen yang orang ramai kat luar ni mungkin jarang sedar, tapi sebenarnya ia turut tertakluk kepada bayaran duty stamp tu Puan. Okey, yang penting kat sini yang kita perlu faham cukai ini bukan dikenakan atas transaksi yang berlaku, tapi atas dokumen tu sendiri. Dan semua ini ditetapkan di bawah Akta Stamp 1949. Siapa yang kena bayar duty tu pula ditentukan dalam jadual ketiga akta yang sama. So kalau kita nak tahu dengan tepat duty yang dikenakan untuk dokumen tersebut, kita kena tahulah surat cara apa yang kita nak stamp kan. Jadi pembayar duty kena tahu ini surat cara security, pajakan, sewa, dan kalau kita dah tahu dan kita faham, barulah kita boleh buat bayaran untuk surat cara tersebut. Okey, jadi dokumen-dokumen yang tertentu sahajalah. Ya, betul. Bukan semua. Dia apa yang termaktub di dalam jadual 1 atas stamp 1949. Okey, baik. Dan bila kita nak cakap penyetaman dokumen ini, berbelit dah sebutnya, penyetaman. Betul kan? Betul. Betul. Okey. Betul. Penyetaman dokumen ataupun kalau dokumen, surat cara, kontrak, itu memberi maksud yang sama. Perjanjian, itu benda yang sama. Okey. Baik. Cuma kalau kita nak uruskan proses penyetaman dokumen ini, bagaimana sebenarnya kita nak tahu sistem yang digunakan oleh LHDM ataupun hasil? Okey, betul.
Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Hasil telah menggunakan sistem dalam talian yang kita panggil Stamp Assessment and Payment System atau singkatannya STAMPS. So melalui sistem ni semua urusan taksiran dan bayaran duty stamp boleh dibuat secara elektronik, cepat, mudah dan teratur. So cara dia yang penting pembayar duty ataupun ejen yang dilantik perlu pergi ke stamp.hasil.gov.my, daftar dulu ID pengguna. Lepas dah daftar, mereka boleh masuk dan pilih jenis dokumen yang hendak distampkan. Sama ada macam saya katakan tadi, pindah milik harta tanah, saham, sewa, dan kemudian dia boleh buat permohonan tu melalui sistem. Ya. Selepas itu bila permohonan tu telah dihantar melalui STAMPS, mereka akan diberikan nombor adjudikasi dan kemudian apabila permohonan tu diluluskan, notis taksiran akan dikeluarkan oleh LHDN. Ya. Ini pun semua dalam talian. So bila dah siap sistem, bila dah keluar notis taksiran tu, bila mereka dah siap bayar, sistem akan keluarkan sijil stamp elektronik yang perlu dicetak dan di-stamp dan disertakan bersama dengan dokumen asal. Barulah dianggap dokumen itu telah sempurna distampkan. Okey. Ya. Alright. So kalau perlukan maklumat lanjut, pembayar duty atau tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk manual yang ada di portal stamps tu. Yang di stamp.hasil.gov.my tu lah kan? Ya, betul. Okey, tapi setiap duty stamp tu ianya bukanlah percuma. Ada Betul. bayaran yang perlu dikenakan. Betul. Macam mana pula dengan kaedah pembayaran untuk duty stamp tu? Apa yang boleh diambil ataupun langkah-langkah yang boleh individu tu lakukan ataupun organisasi setelah duty stamp tu telah pun sedia untuk dibayar tu puan? Okey, macam mana nak buat bayaran? Sekarang kita dah tak ada lagi, semuanya cashless. Betul, dah tak betul. ada stamp hasil, dah tak ada cash, dah tak ada bayaran melalui cek dan sebagainya. Tapi kita ada dua cara untuk membuat bayaran secara dalam talian melalui stamps, ya, iaitu kaedah menggunakan bayaran secara FPX, di mana bayaran boleh dibuat terus daripada akaun bank pembayar ke akaun hasil melalui perbankan internet. Okey, cuma pilih FPX je. Okey, masukkan nombor adjudikasi dan lengkapkan transaksi. Ya, itu yang pertama. Ataupun cara kedua adalah melalui virtual accounts ataupun nombor akaun maya, yang mana kalau bayaran tu melebihi had transaksi FPX, okey, ataupun pembayar duty tu tak ada bank yang menggunakan perkhidmatan FPX, mereka boleh menggunakan virtual accounts. Sebab virtual accounts ni boleh dibuat secara di kaunter menggunakan TT, IBG, EFT dan rentas. Okey. Ya. Tapi VA ni hanya boleh guna sekali je. Ya. Jadi tapi ambil masa sikit lah untuk VA ni, dia ambil sekitar dalam 3 hari macam tu. Untuk virtual account ni. Cumanya puan, kadang-kadang kan memanglah kita sekarang ni seiring dengan kemajuan teknologi kan, kita dah cashless, kita dah tak ada duit-duit fizikal ni, dan urusan pun tadi puan kata boleh log in saja, maksudnya online sahaja. Tapi kalaulah pendengar kita hari ni kan kata macam alah makcik ni online ni tak reti, nak pergi juga kaunter, nak juga tengok muka Puan Habibah ni. Jadi kalau mereka memilih untuk ke kaunter, adakah dilayan ataupun akan disuruh online juga? Ya, pastinya. Okey, kami kita tak hindarkan ada golongan yang macam ni untuk pembayar duty kita yang memang orang kata bukannya IT savvy. So boleh pergi ke kaunter kami, ya, mereka akan bantu. InsyaAllah pegawai-pegawai kami semuanya mesra. Dia boleh bantu. Tak ada yang halau. Ya, betul. Tak ada. Boleh datang bila-bila. Tapi ikut waktu pejabat lah. Tapi memang dialu-alukan jugalah InsyaAllah. Okey. Macam mana pula kalau katakan okey dah buat pembayaran apa semua kan, semak, ada maklumat yang salah dekat dalam sijil duty stamp tu. Apa tindakan seterusnya puan? Okey, kalau ada maklumat yang salah dalam sijil duty stamp tu, jangan risau. Pembetulan kita boleh buat terus dalam talian juga melalui stamps. Caranya mudah. Masuk semula ke dalam stamps tu, pilih menu borang permohonan, klik pembetulan maklumat, ya, maklumat apa yang nak dibetulkan tu pada notis ataupun sijil, ya, isikan maklumat yang betul dan kemudian hantarkan semula. So bila pegawai dah luluskan, sijil baru boleh teruslah dicetak. Ya. Okey. Jadi sijil stamp itulah yang akan disahkan.
Ya, ni dia betulkan, jadi nanti dia boleh dapat sijil stamp yang baru. Okey. Okey. Baik, Okey. satu juga untuk kefahaman pendengar kita Puan. Sebab apa yang saya faham daripada penerangan Puan ini, apabila kita isi semua online, kita akan dapat sijil stamp. Betul. Dekat situlah maklumat kita akan ada semua, lepas tu akan disahkan oleh pihak hasil lah. Ya. Okey, apa beza pula dengan stamp yang berbentuk fizikal warna biru ada tulis hasil kat tepi tu? Oh, itu kita dah tak gunakan lagi dah. Itu dah lama dah tamat. Sekarang Okey. satu-satunya kaedah pengiriman dokumen di Malaysia adalah menggunakan stamps. Kita dah tak ada dah. Kalau jumpa yang tu, pasti kalau jumpa dalam masa terdekat yang terkini ni, mungkin kita rasa itu memang kita tak pernah buat dan saya rasa itu adalah palsu. Okey. Tapi juga untuk ni. buat semakkan ketulinan, tuan-tuan boleh pergi ke dashboard stamps, ya, stamps, dan boleh semakkan ketulinan itu dengan memasukkan nombor sijil stamp tu. Okey. Jadi Correct kalau tu. ada stamp biru fizikal tu mungkin itu Kita dah tak ada palsu, dah palsu. lama kita tak guna. Ya. Sekarang ni kita guna sijil stamp sahaja. Ya, melalui Okey. steps. Jelas. Okey. Okey, dah tak ada lagi ya. Dan itu kita kena wawarkan kepada pembayar duty semua bahawa itu telah tiada lagi mulai 1/1/2024 kalau saya rasa. Okey. Baik, sedikit juga pertanyaan. Tadi kalau ada maklumat salah kita boleh betulkan Betul. dan akan diberi sijil baharu. Ya. Betul ya Puan? Cuma berapa kali boleh buat pembetulan? Kod-kod lah masuk kali ketiga kena bayar lain. Oh, takkan apa, sebenarnya that's why kita nasihatkan kepada pembayar duty sebelum menghantar tu pastikan buat semakkan betul-betul. Ya. Kita harap tak adalah sampai 2-3 kali. Tapi kalau sekali kita boleh buat kita boleh cetak semula ya selepas permohonan tu diluluskan. Dan ada juga saya nak nyatakan sini, kalau sijil hilang, laporan polis perlu dibuat. Kena buat naik dan dokumen tu. Bila buat permohonan untuk cetak semula. Tapi andai kata macam yang Arif persoalkan tadi, andai kata berlaku juga Berlaku kesalahan. juga. Berlaku Kita layan juga. lah. Layan jugalah. Dah bayar kan? Puan, dia sengaja hilangkan Puan. Kita layan. Si baik Puan Habibah ni baik. Okey. Baik, sekiranya juga pembayar duty ataupun wakil ni Puan, kadang-kadang mereka merasakan bahawa taksiran yang dikeluarkan oleh pemungut duty stamp ni tak tepat. Kan? Adakah mereka boleh buat rayuan untuk semak semula, terutamanya jika bayaran ni telah pun dibuat Puan? Boleh. Rayuan pembayar duty atau wakil yang dilantik boleh buat rayuan taksiran tu kalau dia rasa tak tepat. Caranya mudah juga. Sediakan satu surat permohonan yang menyatakan sebab bantahan tu. Dan kemudian dia kena sediakanlah dokumen sokongan dan kemukakan secara dalam talian, dalam stamps, dilampirkan dalam semasa buat rayuan tu. So jika tapi ada kesan kalau masa dia buat rayuan tu, kesan dia bila kita semak taksiran tu jadi bertambah. Dia kena bayar pula tambahan juga. Maksudnya yuran rayuan. Yuran kita panggil bayaran duty lah, tambahan. Tapi kalau bila masa buat rayuan tu menyebabkan pengurangan kepada bayaran duty, kita akan pulangkan semula lah bayaran balik. Okey. So kalau pulangkan semula tu maksudnya perlu ada buat permohonan bayaran balik duty tu ke? Ataupun macam mana Puan? Dia ikut kalau kesan daripada rayuan tu ada pengurangan, kita bagilah bayaran balik. Okey. Tak ada perlu isi apa-apa borang apa semua, dia akan pulang macam tu je lah. Jangan risau tau sebab dekat stamp itu sendiri akan ada button ataupun menu rayuan. Menu rayuan. Okey, alright. Okey. Mungkin soalan yang seterusnya untuk Puan lah hari ni berkaitan, kita masih lagi dengan topik kita Arif, berkaitan tentang duty stamp, kenapa dokumen anda perlu di-stampkan. Baru-baru ni Puan ada dengar cerita tentang hasil telah memperkenalkan sistem taksir sendiri duty stamp ataupun ringkasannya STS-DS. Mungkin Puan boleh jelaskan bagaimana sistem ini memudahkan pembayar duty dan apa sebenarnya kelebihan utama yang perlu orang ramai faham tentang STS-DS ni? Okey, betul. Sistem taksir sendiri duty stamp ni ataupun kita shortkan panggil STS-DS ni memang satu langkah besar lah yang LHDN ambil untuk pemodenan urusan duty stamp. So, ia akan bermula pada 1 Januari di mana pembayar duty boleh membuat taksiran dan pembayaran sendiri secara dalam talian
di portal melalui MyTax. Okey. Okey, caranya cukup mudah. Yang pastinya pertama sekali ada pembayar duty perlu ada nombor pengenalan cukai ataupun nombor TIN orang panggil Tax Identification Number. Okey, kemudian pembayar duty perlu masuk ke portal MyTax. Okey, mereka akan pilih penyetiman buat naik surat cara. Pilihlah surat cara apa untuk penyetiman, buat naik surat cara tersebut. Kemudian pembayar duty perlu isikan borang permohonan di dalam sistem taksir sendiri duty stamp tu. Kemudian daripada situ satu penyata akan keluar dan daripada penyata itulah dia boleh buat bayaran. Penyata yang keluar tu dia akan kirakan duty. Okay? Daripada situ dia akan perlu buat bayaran. So record itu perlu disimpan selama 7 tahun. Okay. 7 tahun juga Okay. Yang menariknya pula mulai 2026 ni sistem ni dilaksanakan secara berfasa. Fasa pertama akan melibatkan surat cara, security, penyetiman dan sewa dan pajakan. Okey. Okey. Alright. Okey, baik itu. Dan kalau kita lihat dia akan mula dilaksanakan pada 1 Januari 2026. Pastinya STSDS ini lebih cepat, lebih mudah, lebih teratur dan efisien. Kalau dulu Arif, Hazwan, kami sekarang pembayar duty kena tunggu notis taksiran daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Tapi bila bermulanya STS nanti, mereka boleh buat sendiri DIY. Dia sendiri yang buat, yang keluarkan. Boleh key in sendiri. Sendiri, kemudian dia cetak penyata sendiri. Keluar dah sikit. Jadi dia buat bayaran. Kau tengok macam senang, macam orang kata memudahkan ni. Adakah Malaysia antara negara yang terawal melakukannya ataupun ada negara-negara lain yang dah pun melaksanakan sistem ni? Okey, kita memang dah mengikutlah kepada, kita dah buat kajian. Nanti ada beberapa negara seperti Singapura, Hong Kong, UK, Australia yang dah lama dah gunakan. So kita follow lah. Okay. Jadi saya harapkan pembayar duty di sana bersedia. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan perlu ada nombor TIN tadi, daftar MyTax, sebab yang mengisi borang sama ada ejen atau pembayar duty sendiri, pihak yang mana pihak pertama atau kedua tu perlu ada nombor TIN. Okey. Bila nak masuk ke dalam sistem tu nanti perlu ada nombor TIN. Nombor TIN penting. So bersedialah daripada sekarang. Okey. Nombor TIN tu adalah nombor pengenalan cukai. Betul. Okey. Apa pun yang penting, STSDS ini mula dilaksanakan pada 1 Januari, bukan untuk semua terus. Dia akan buat secara berfasa. Betul. Mula-mula surat itu, surat ini, dokumen itu, dokumen ini. Lepas daripada tu dokumen itu pula. Jadi nak dapatkan dokumen apa yang boleh secara berfasa tu, tengok dekat laman web hasil. Betul. Pergi ke portal hasil kami, cari duty stamp. So kat situ banyak informasi berkenaan duty stamp yang tuan-tuan dan puan-puan boleh perolehi. Okey. Dan satu juga puan, bila benda-benda ataupun perkara baru yang kita perkenalkan ataupun hasil perkenalkan ini, kadang-kadang mereka susah nak faham. Kita dah explain dekat radio ni, mungkin mereka faham. Tetapi mungkin esok lusa lupa. Jadi adakah tutorialnya juga disediakan? Okey, yang itu pun dalam pelaksanaan kami akan ada dalam masa terdekat ni, sebab sistem baru nak siap kan. So kita akan adakan tutorial dan insya-Allah kami bercadang kita pun akan ada buat klinik juga. Untuk pembayar duty supaya yang tak arif berkenaan dengan untuk permohonan penyetiman ni boleh belajar dari situ. Yang tak arif tanya Arif. Dan bila puan cakap pasal klinik ni pun, klinik kita ni orang kata sebaik mungkin ataupun mungkin masanya agak singkat. Tapi kalau klinik di luar tu, dia akan bagi penerangan supaya masing-masing semuanya faham. Betul. Sebab kita kena faham pembayar duty kita yang mengguna yang nak stampkan dokumen dia, ada yang tak pernah pun datang ke LHDN untuk stampkan dokumen. Betul. Mungkin itulah satunya masa dia stampkan dokumen pindah milik harta tanah dia. Jadi kami faham mereka perlukan bantuan. Memang seumur hidup sekali je gunakan aplikasi tu. Jadi kita akan bantu, insyaAllah. Okey, mungkin sebelum ni mak ayah upah ejen kan. Tapi mak ayah dah tak ada, kena buat sendiri. Dia buat sendiri. Tapi untuk
pelajar-pelajar diorang sangat cepat. Diorang pandai. Kita tengoklah umur kan, yang mana muda tu memang cepat je, dia sekejap je dia dah tahu dah. Siap. Puan Cindy kita ni. Okey. Okey. Kita tahu macam mana perbezaan tu. Perubahan golongan ataupun peringkat umur puan kan. Baik, yang terakhirnya mungkinlah sedikit pesanan akhir kepada pendengar-pendengar kita berkenaan dengan usaha yang digiatkan oleh hasil ni puan. Okey, kita memang sekarang ni dalam fasa memang kena berikan AES, awareness, education and services kepada pembayar duti. So tak boleh datang kepada ke kaunter kami ataupun kalau ada boleh gunakan platform kami di media sosial melalui hasil chat ya. Jadi dengan itu saya ingin mengingatkan kepada para pendengar semua, jangan abaikanlah bayaran duty stamp ni, sebab dia bukan sekadar bayaran tapi dia adalah pengiktirafan sah dokumen tu dari segi undang-undang. Ya. Tanpa duty stamp, satu dokumen tu tak mungkin diterima dalam urusan rasmi. Kan? Contohnya macam kalau tak stampkan dokumen pindah milik akta tanah, macam mana nak pergi jabat tanah? Kan? Macam mana nak cakap tanah tu milik kita? Kan? Silap-silap jadi milik orang lain. So sekarang proses pengaktifan lebih mudah, boleh buat 24 jam ya, bila masa. Dan jika ada sebarang keraguan berkenaan dengan jenis dokumen ataupun kadar duty stamp, sila hubungi hasil untuk maklumat lanjut. Sila hubungi hasil ataupun lawati media sosial ataupun laman web hasil. Baik, saya sukalah bila Puan Habibah share hari ni sebab dia macam dalam sesi klinik tau. Memang klinik lah. Klinik cukai. Okey, apa pun itu dia antara pengisian berkenaan duty stamp. Kenapa dokumen anda perlu di-stampkan? Sebab itulah Puan katakan tadi, kalau hilang perlu report polis. Kerana ini adalah dokumen rasmi. Betul. Untuk pagi ini terima kasih banyak kepada Puan Habibah Hamidun yang merupakan pengarah bahagian konsultasi, operasi dan audit Jabatan Operasi STEM dan CKHT Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih Puan. Lepas ni datang lagi. Alright. Kita berjumpa di klinik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada anda terus bersama kami. Ini adalah Bernama Radio. Untuk anda. Klinik Cukai ini dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Cukai anda, masa depan kita.